Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arina Syakira binti Abdul Rafi, seorang pelajar yang suka berkongsi ilmu dan membantu rakan-rakan. Saya percaya setiap orang boleh jadi versi terbaik diri mereka dengan sokongan yang tepat. Hari ini, saya nak kongsikan kenapa saya memilih untuk jadi pembimbing rakan sebaya atau PRS. Yang pertama, membantu rakan berjaya. Sebagai PRS, saya boleh membantu rakan-rakan berjaya dalam pelajaran dan kehidupan dengan mendengar masalah, memberi nasihat atau berkongsi tips belajar. Saya dapat melihat mereka bertambah yakin dan cemerlang. Rasa puas itu tak ternilai bila tengok kawan-kawan capai impian mereka. Yang kedua, membina kemahiran kepimpinan. Menjadi PRS membantu saya membina kemahiran kepimpinan dan komunikasi. Setiap kali saya memimpin sesi atau menyelesaikan konflik antara rakan, saya belajar cara menguruskan situasi dengan bijak. Kemahiran ini bukan sahaja berguna sekarang, tetapi juga untuk masa depan, sama ada dalam kerjaya atau kehidupan. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, membentuk persahabatan yang bermakna. Jadi PRS membolehkan saya membentuk persahabatan yang bermakna. Bila kita tolong rakan, kita bukan sahaja jadi pembimbing, tapi juga kawan yang dipercayai. Hubungan ini buat saya rasa lebih bersemangat dan terhubung dengan komuniti sekolah. Itulah sebabnya saya jadi PRS, untuk membantu, berkembang dan membina ikatan yang kukuh. Kalau anda rasa ingin memberi impak positif, jom jadi PRS dan ubah hidup rakan-rakan kita. Terima kasih dan jumpa lagi.